Assalamualaikum. Saya nak kongsi dalam video ni macam mana anda boleh bebas daripada masalah gout hanya dalam masa 2 bulan sahaja. Dan ini berdasarkan testimoni terbaru saya, salah seorang penghidap masalah gout yang saya akan kongsikan dalam video ni. Kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Saya Min Kamarudin daripada channel Gout Healing, dan dalam channel ni saya berkongsi tentang punca dan juga cara macam mana nak selesaikan masalah gout menggunakan produk-produk yang berasaskan semula jadi, yang tidak bagi kesan sampingan, yang 200% selamat, dan yang penting halal, diluluskan oleh KKM, dan juga banyak kajian yang dibuat oleh saintis. Jadi kalau anda pertama kali tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen. Saya dah subscribe. Okey, jadi ramai yang datang pada saya memang kata dah lama dah ada gout. Sampaikan sekarang ni saya tengok makin ramai yang ada tofai. Dulu gout saja, sekarang ni ramai dah ada tofai. Bayangkan umur 30, awal 30-an dah ada tofai. Jadi saya nak kongsikan anda macam mana seorang pelanggan ni, nama dia Cik Johar. Cik Johar ni, dia bebas daripada masalah gout dia hanya dalam masa 2 bulan mengamalkan produk-produk semula jadi yang saya kongsikan kepada beliau. Jadi bila saya follow up, ini dah masuk bulan kelima. Jadi dia excited nak masuk bulan puasa, memang excited nak puasa dengan orang kata kaki yang sihat. Jadi saya nak kongsikan apa yang dia boleh ambil, dan produk-produk ni anda boleh dapatkan daripada saya, sebab saya akan ajar macam mana teknik pengambilan yang diamalkan oleh Cik Johar. Sebab saya consult dia day to day sampai masalah dia selesai. Baik, saya nak kongsikan. Yang pertama ialah apa yang dia amalkan ialah omega 3. Omega 3 ni bukan daripada minyak ikan. Bukan daripada tumbuhan. Daripada minyak ikan. Daripada minyak ikan yang mana bagus fungsi dia untuk melindungi sel-sel kita daripada berlaku inflamasi, daripada bengkak. Sendi yang lemah mudah kena gout. Jadi dia amal omega 3 bantu untuk kuatkan sendi, anti-inflamasi, dan yang penting kalau anda ada masalah berat badan yang jadi punca kepada gout ni, dia bantu untuk turunkan berat badan. Yang kedua ialah B-complex. B-complex ni bantu untuk bakar lemak, bakar asid-asid urik yang berlebihan, tukar jadi tenaga, dan bagus untuk anda yang mungkin ada masalah kesihatan lain, yang selalu stres, especially kalau orang lelaki lah kan. Kalau stres, masalah kita jadi lagi teruk. Jadi kita amal B-complex yang berkualiti, bukan semua jenis B-complex. Dia ada banyak B-complex di pasaran, sebenarnya payah, susah untuk diserap oleh tubuh. Jadi kalau tubuh kita susah nak serap, macam mana dia nak pergi kepada sel-sel kita, baiki sel kita daripada masalah gout. Jadi yang ketiga, yang ini saya paling excited lah. Yang ketiga, apa yang saya consult adalah dipanggil polyphenol. Polyphenol, sebab Cik Johar ni dia ambil full set tau. Dia ambil full set. Sebab bila kita nak dapatkan produk, kita bukan nak dapatkan produk sekadar nak murah, betul tak? Anda dapatkan produk sebab anda nak selesai masalah. Bila nak selesai masalah, saya akan bagi full set. Sebab itu adalah keadaan terbaik, offer terbaik yang saya boleh bagi, sebab banyak produk yang akan bekerja dalam satu masa untuk selesaikan masalah dan punca-punca gout anda tu. Jadi bila amalkan polyphenol ni memang sangat best, sebab dia anti-inflamasi dia tinggi, kadar anti-inflamasi tinggi, dia baiki sel ke tahap DNA, ke tahap selulur. Maksudnya sel-sel yang rosak, masalah-masalah tubuh kita yang menyebabkan kita jadi ada gout, yang menyebabkan asid urik kita tinggi, yang menyebabkan kita punya lutut, sendi lutut kita, sel kat lutut kita lemah, tak boleh nak lawan, yang boleh jadi crystallize kan kita punya asid urik. So dia akan bantu untuk atasi punca-punca ni. Dan dalam masa sama, kalau anda, kebanyakan orang ada masalah gout disebabkan keturunan, faktor keturunan. So faktor keturunan ni, polyphenol adalah satu-satunya kita panggil phytonutrient yang boleh betulkan balik fungsi DNA, fungsi sel kita. Setiap sel kita tu kalau dia berfungsi dengan baik, asid urik tak tinggi, kita punya sel tahap imun dia tinggi kan, jadi tak senang-senang bengkak, tak senang-senang rosak. Jadi kalau anda nak dapatkan set ni, yang penting ialah consultation yang betul. Produk plus consultation, macam mana teknik nak ambil. Cik Johar ni amal selama 2 bulan. Alhamdulillah, dia boleh dikatakan sekarang ni dia bebas daripada gout. Dia bebas daripada gout. Tak kena dah, tak ada simptom gout langsung. Dah masuk bulan kelima, daripada keadaan dia sangat teruk, setiap bulan 2 kali kena gout. Bayangkan, setiap bulan 2 kali kena gout, setiap bulan 2 kali MC. Sekali MC mungkin seminggu, 3 hari kan. Jadi saya tahu ramai daripada anda pun ada masalah ni. Jadi cepat boleh contact saya, hubungi saya, klik link yang berada di description,
atau anda boleh WhatsApp nombor yang tertera di skrin ya. WhatsApp jangan call, WhatsApp, dan saya akan bantu anda. Assalamualaikum.